Baik, kalau kalam Ibnu Abbas boleh ke jadi hujah? Kerana yang jadi hujah ni kalam Nabi je kan. Boleh ke jadi hujah? Yang kata saksi ni kena ada, sebab dia kata riwayat ni riwayat ni tidak sahih, tertolak, kata mereka. Okey? Cumanya soalan yang patut kita tanya jugalah, habis tu kalau dah dhaif, pasal apa majoriti ulama terima? Kenapa majoriti ulama terima? Apakah hujah mereka? Hujah mereka ialah, walaupun riwayat yang kata tidak sahih hadis ni, tetapi di sana ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas yang mengatakan tidak ada nikah melainkan dengan wali dan 2 orang saksi, dan riwayat ni yang tak sahih tu daripada Nabi, sebenarnya ia sahih daripada kalam Ibnu Abbas. Boleh faham? Yang ulama-ulama sebut ni tak sahih ni, mereka maksudkan tak sahih daripada perkataan Nabi. Maksud Nabi tak sebut perkataan tu. Yang sahih Ibnu Abbas yang sebut. Yang sahih kata-kata Ibnu Abbas. Ada beza ke? Ada bezalah. Kalau Nabi sebut, hadis tu jadi marfu'. Maksudnya hadis tu Nabi sebut. Yang ni bukan Nabi sebut, Ibnu Abbas yang sebut. Jadi bila Ibnu Abbas sebut, ia sahih. Tengok. Terdapat riwayat daripada Ibnu Abbas, cumanya ia berlaku percanggahan tentang rafa' dan waqaf. Anak murid yang meriwayatkan riwayat ni, perawi-perawi yang riwayatkan hadis ni daripada Ibnu Abbas, mereka berbeza pendapat. Sebahagian daripada mereka menjadikan riwayat Ibnu Abbas kalam Nabi. Sebahagian daripada mereka meriwayatkan daripada Ibnu Abbas kalam Ibnu Abbas sendiri. Tuan-tuan boleh faham ke? Macam inilah. Saya sebut dalam dewan ni, dalam masjid ni saya sebut satu benda. Tuan-tuan balik nanti tuan-tuan bawa riwayat. Orang rumah akan tanya, tadi bincang apa kat masjid? Ni tadi ustaz duduk sebut benda ni. Ustaz duduk sebut benda ni, maksudnya saya yang sebut. Tapi ada orang yang riwayat, dia kata tadi ustaz duk cerita, ada ulama sebut. Ada beza tak? Ada beza antara kalam saya dan kalam yang saya nukil pada orang lain. Begitulah jalur Ibnu Abbas ni. Ada perawi yang menjadikan kalam tu kalam Nabi daripada Ibnu Abbas, ada perawi yang tak kata itu kalam Nabi, tapi dia kata itu kalam Ibnu Abbas. Maka sebab itu Abdul A'la bersendirian dalam riwayat hadis jalur ini secara marfu'. Maksudnya yang riwayat hadis ni daripada Ibnu Abbas dan menjadikannya kalam Nabi, perawi yang tidak kukuh ingatannya. Majoriti anak murid Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkannya dari Qatadah daripada Ibnu Abbas secara mauquf. Maksud majoriti anak murid riwayat daripada Sa'id bin Arubah daripada Qatadah daripada Ibnu Abbas yang kata, bukan Nabi yang kata. Yang ni sahih. Maka sebab itu kata al-Imam Tirmizi, hadza hadisun ghairu mahfuz la na'lamu ahadan rafa'ahu illa ma ruya an Abdul A'la an Sa'id an Qatadah marfu'a. Imam Tirmizi masa dia riwayatkan hadis ni, dia kata hadis ni tidak sahih. Ghairu mahfuz tu maksudnya tak sahih, hadis mungkar, hadis tersilap. Kerana dia kata kami tidak mengetahui mana-mana perawi yang menjadikan kalam ini kalam Nabi, melainkan hanya seorang perawi, iaitu Abdul A'la saja. Abdul A'la je yang riwayat hadis ni daripada Sa'id bin Abi Arubah, daripada Qatadah, daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi. Dia seorang. Manakala dia kata waruya an Abdul A'la an Sa'id mauqufan, anak murid yang lain juga meriwayatkan secara mauquf daripada Abdul A'la. Maksud Abdul A'la ni tak apa ingat. Masa dia baca kali pertama, dijadikan kalam Nabi. Kali kedua anak murid dengar, dia dijadikan kalam Ibnu Abbas. Dia sendiri tak begitu konsisten. Dan yang sahih kata Imam Tirmizi, ma ruya an Ibni Abbas qauluhu. Yang sahihnya sesuatu yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas itu hanya semata-mata kalam Ibnu Abbas, bukan kalam Nabi, dia kalam Ibnu Abbas. Qauluhu la nikaha illa
bibayyinah. Tidak ada nikah yang sahih melainkan dengan bukti. Itu saksilah. Hakadha rawa ashabu Qatadah an Jabir bin Zaid an Ibn Abbas la nikaha illa bibayyinah. Wa hakadha rawa ghairu wahidin an Sa'id bin Abi Arubah nahwa hadha mauqufa. Inilah riwayat majoriti, riwayat anak murid daripada Ibn Abbas meriwayatkan kalam Ibn Abbas, bukan kalam Nabi. Maksud Ibn Abbas yang kata tidak sah nikah melainkan dengan bukti. Apa bukti? Saksi lah. Kena ada 2 orang saksi lah, baru ada bukti dia menikah. Kalau dia dengan wali aja tak ada saksi, maka tak sah nikah. Ini kalam Ibn Abbas. Baik, kalau kalam Ibn Abbas boleh ke jadi hujah? Kerana yang jadi hujah ni kalam Nabi je kan. Boleh ke jadi hujah? Dalam isu ni ulama memandang Ibnu Abbas ni walaupun dia riwayat benda ni daripada kalam dia, tetapi bila dia firm kata tidak ada nikah melainkan dengan 2 orang saksi, ini menunjukkan riwayat ni hukumnya marfu'. Maksudnya riwayat ni hukumnya hukum marfu', maka saksi menjadi syarat ataupun rukun dalam pernikahan. Maksudnya dia ambil pada Nabi jugalah. Maka sebab itu yang tuan-tuan dan perempuan ada kat sini. Perempuan tak ada kan. Perempuan tak boleh jadi saksi kalau ikut mazhab Syafi'i kan. Jadi maksudnya sebab tu tuan-tuan diminta untuk menjadi saksi. Sebab majoriti ulama pakai riwayat ni. Riwayat ni sahih daripada kalam Ibn Abbas, maka mereka mengatakan hukumnya hukum marfu'. Kerana benda ni Ibn Abbas pastinya ambil daripada Nabi SAW. Maka sebab itu kita diperoleh pakai saksi kan? Pakai saksi. Sebab kita ambil pendapat majoriti dalam isu ni. Okey? Ni hadis ni panjang lah. Disokong pula oleh kerana pandangan Ibnu Abbas ini, kita kata dia kalam Ibnu Abbas, dia kalam Ibnu Abbas, pastinya dia ambil daripada Nabi. Tapi ada juga orang yang query lah, ada orang yang tak setuju. Dia kata kalau dia ambil daripada Nabi tu sahabat lain ada yang nikah tanpa saksi. Kita kata riwayat tu semua tak sahih. Ada riwayat yang sahih, sahabat buat. Kita kata perkataan sahabat bukan hujah. Habis tu ambil pendapat Ibnu Abbas, bukan hujah tak? Kita kata pendapat Ibnu Abbas ini telah dikuatkan oleh riwayat Hasan Basri. Tadi kan ada satu riwayat Hasan Basri. Imam Syafi'i tuan-tuan, Imam Syafi'i dalam isu nak menerima hadis mursal ni paling best, paling detail. Hadis mursal yang saya sebut tadi, Hasan Basri riwayat daripada Nabi terus. Tak sebut nama sahabat. Terus langkau daripada tabi'in, terus langkau ke Nabi. Hadis yang macam ni dipanggil hadis mursal. Macam mana nak terima hadis mursal? Imam Syafi'i kata kena letak beberapa syarat. Antaranya tabi'i itu yang meriwayatkan hadis tu mesti tabi'i yang besar, maksud majoriti dia meriwayatkan daripada sahabat. Kemudian riwayat tu pula mesti disokong. Sama ada riwayat lain yang sanad bersambung menyokongnya, ataupun ada riwayat mursal lain daripada orang lain yang menyokongnya, ataupun ada riwayat sahabat, pandangan sahabat yang menyokong. Oleh kerana hadis ni mursal dan ada pandangan Ibnu Abbas yang menyokong, maka sebab itu mazhab Syafi'i menerima riwayat ni. Pertama kerana ada riwayat yang mursal daripada Hasan Basri, dan yang sokong riwayat ni adalah pandangan Ibnu Abbas sendiri. Maka menunjukkan hadis ni ada asal daripada Nabi SAW. Maka sebab itu kata Al-Imam Al-Baihaqi, dia kata hadza wa in kana munqati'an duna Nabi SAW fa inna aktsara ahli al-ilm yaqulu bihi wa yaqul farq baina an-nikah wa sifah wa asy-syuhud. Selain daripada ada sokongan daripada kalam Ibnu Abbas, majoriti ulama memakainya. Maka sebab itu kata Imam Baihaqi, lepas dia bawa riwayat Hasan Basri, dia kata ada pun hadis ni walaupun sanadnya terputus, tak sampai kepada Nabi SAW, tetapi kebanyakan ulama memakainya. Bahkan mereka mengatakan beza di antara nikah dan zina saksi. Beza antara nikah dan zina adalah saksi lah. Kalau tak ada saksi, tak ada beza lah kan? Maka sebab itu kita pakai riwayat yang kata saksi ni adalah syarat ataupun rukun dalam pernikahan. Sampai sini boleh? Ke berasak kepala dah? Boleh, insya-Allah. So Ustaz bincang panjang-panjang ni, bagi tahu boleh kan senang.
Ada tak yang fikir macam tu? Bagi tahu boleh kan senang. Kalau nak bagi tahu boleh saja, tuan-tuan tak dijemput datang sini. Sebelum datang pun tahu dah kan? Sebelum datang pun tahu dah saksi ni kena ada. Sebab selama ni pun tuan-tuan jadi saksi juga. Tak payah datang lah. Beza yang datang dengan tak datang, paling tidak yang datang ni lepas ni balik boleh syarah. Sebenarnya ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Majoriti kata saksi adalah perkara yang dituntut dalam akad nikah. Maliki kata tak wajib kerana ada perbahasan pada hadis tu. Kita tanya orang yang dengar tu, nak aku hurai tak pasal hadis ni? Orang dengar kata, dahsyat ni. Dan paling tidak kalau kita jumpa orang nikah di Morocco ke apa ke, dia tak letak saksi, dia pergi hebah kan, kita tahulah ni Maliki lah ni. Paling tidak kita tahu. Saya bagi tahu ni untuk hilangkan kekeliruan. Bila kita jumpa benda yang sedikit berbeza pada amalan kita, paling tidak kita tak keliru. Oh, ni mesti ikut mazhab lain ni. Tapi peliknya bila kita bagi tahu banyak mazhab ni, orang pula kata kita memeningkan masyarakat. Tuan-tuan, lepas saya cerita ni, tuan-tuan pening ke tak? Tak ada pun. Okey kan? Paling tidak tahulah. Pasal apa ulama beza? Sebab ada perbahasan pada hadis tu. Tapi ialah kita pakailah kerana ada riwayat Hasan Basri dan juga disokong oleh kalam Ibn Abbas. Lepas ni orang dengar pun, dahsyat kau ni. Dahsyat lah. Lepas ni aku pun nak join kursus ni.